Johor Bahru sekali lagi menjadi tumpuan operasi penguatkuasaan apabila Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor melaksanakan opsapu secara besar-besaran pada malam 16 Jun 2026. Operasi yang bermula sekitar jam 11 malam itu dijalankan hasil risikan serta pemantauan berterusan oleh pihak penguatkuasa yang mengesan beberapa lokasi dipercayai dijadikan tempat penempatan warga asing yang melanggar peraturan imigresen. Pasukan operasi memberi tumpuan kepada beberapa rumah kediaman dan rumah kedai di sekitar Johor Bahru yang dikenal pasti sebagai lokasi sasaran. Sebaik pemeriksaan dijalankan, keadaan di lokasi dilaporkan menjadi tegang apabila sebahagian individu yang berada di premis terbabit cuba mengelakkan diri daripada pemeriksaan pihak berkuasa. Malah, pemeriksaan lanjut turut menemukan beberapa individu yang cuba bersembunyi di kawasan sempit dan ruang tersembunyi dalam premis berkenaan dengan harapan tidak dapat dikesan. Namun, hasil tindakan pantas dan pemeriksaan menyeluruh oleh anggota penguatkuasa berjaya mengesan kesemua individu yang terlibat. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor, operasi tersebut berjaya menahan seramai 73 warga asing yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan berkaitan imigresen. Daripada jumlah itu, seramai 16 lelaki dewasa warga Indonesia, 5 lelaki dewasa warga Myanmar, 4 lelaki dewasa warga Bangladesh dan seorang lelaki dewasa warga India telah ditahan. Turut ditahan ialah seorang kanak-kanak lelaki warga Myanmar, selain 22 wanita dewasa warga Indonesia dan 22 wanita dewasa warga Myanmar. Operasi itu juga melibatkan penahanan seorang kanak-kanak perempuan warga Indonesia serta seorang kanak-kanak perempuan warga Myanmar. Hasil semakan dan pemeriksaan dokumen mendapati terdapat individu yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, selain dipercayai tinggal di negara ini melebihi tempoh yang dibenarkan mengikut Undang-Undang Imigresen Malaysia. Golongan yang diperiksa terdiri daripada pelbagai peringkat umur, termasuk kanak-kanak sehingga individu dewasa yang berusia sekitar 40 tahun. Susulan penahanan tersebut, kesemua individu yang terlibat telah dibawa ke Depot Imigresen Setia Tropika bagi tujuan dokumentasi, siasatan lanjut serta tindakan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Pihak Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan seperti ini akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa sebagai sebahagian daripada usaha memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen negara. Langkah itu juga dilihat penting dalam memastikan aspek keselamatan, ketenteraman awam dan kedaulatan negara terus terpelihara. Dalam masa yang sama, orang ramai disaran untuk terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti yang disyaki melanggar undang-undang imigresen. Kerjasama masyarakat dianggap sebagai elemen penting dalam membantu pihak berkuasa melaksanakan penguatkuasaan secara lebih berkesan dan menyeluruh. Operasi yang dilaksanakan di Johor Bahru ini sekali lagi membuktikan komitmen berterusan Jabatan Imigresen Malaysia dalam memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang serta memastikan setiap individu yang berada di negara ini mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Persoalannya, sejauh manakah operasi seperti ini mampu memberi kesan kepada usaha membendung pelanggaran undang-undang imigresen di negara kita? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen dan jangan lupa ikuti saluran ini untuk mendapatkan perkembangan berita semasa yang sahih, pantas dan tepat.